beberapa ibadat tapi hanya dalam bentuk perbuatan. Kan, yang pertama bermalam di Mina, tuan-tuan semua ramai yang pernah bergaji kan, bermalam di Mina lah, lontar jamrah tiga-tiga tu lah, ula, wusta dan kubra kan. Lepas tu ada sa'i dia, lepas tu ada tahallul. Itu semua ya diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Tapi syariat pada zaman tu kita tak tahulah. Syariat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita amalkan itulah. Dan sampai kan tuan-tuan, ya, ada orang yang nak buat sa'i tu dia jadi susah hati bila dia dah masuk Islam, sebab dulu sebelum Islam datang kepada mereka, Bukit Safa dengan Bukit Marwah tu dia ada dua berhala besar tu yang diletak dekat di bukit tu. Bukit Safa pun ada, Bukit Marwah pun ada lah nama berhala-berhala dia. Jadi waktu tu dia akan pergi ulang alik tu tuan-tuan. Nampak? Dia ada kesamaan dengan amalan kita dan amalan Nabi Ibrahim. So saya yakin lah, apa yang diajar oleh malaikat Jibril tu ialah seperti mana yang kita lakukan hari ini, seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, tu pada pendapat saya je lah. Jadi ada sahabat ni tuan-tuan, boleh ke Rasulullah dia susah hati tau, sebab amalan tu ada persamaan dengan apa yang dia amalkan sebelum Islam itu datang, sebelum diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah Taala kata fala junaha alaih, kan, fala junaha alaih. Maknanya tak ada masalah kalau untuk buat laluan ataupun perjalanan ke Safa dan Marwah tu tak ada masalah. Cuma cabutlah bahala-bahala tu, tinggalkanlah. Tapi itu memang menjadi manasik kepada ibadat tersebut. Manasik tu maksudnya apa? Cara praktikal yang Allah Taala kehendaki. Tapi kau cabutlah. Macam dulu kita tawaf Kaabah kan. Tawaf Kaabah, orang dulu tawaf Kaabah juga, betul tak? Tapi dia tak pakai baju. Jadi Allah Taala kata itu bukan yang aku suka. Maksudnya gitulah. Kau pakailah baju seperti mana yang aku nak. Baju dia macam orang Melayu, orang lelaki pakai, itulah ihram tu kan. Lepas tu dulu ada patung-patung, bahala-bahala kat atas. Kau cabutlah bahala tu, buanglah. Tak payahlah letak bahala. Tapi pusingan tu macam sama je. Jadi kalau kita rasa tak sedap hati, sebab bukan kita lah, sahabat tu, dulu sebelum Islam pun aku buat macam ni juga. Jadi perlu kepada satu penjelasan daripada Allah Ta'ala.